Kate. No. Nak pergi McD kan? Kate, nak pergi McD tak? Sekarang pukul 5 pagi dan budak-budak ni ajak pergi sahur dekat McDonald. Okay, jom. Selalunya tuan sahur kat rumah je, masak nasi. Tapi aku tahulah kenapa budak-budak ni hari ni nak sahur dekat McDonald. Kita tengok kerja lagi. Nak apa? Nak apa? Dah agak dah. Tempat pagi tadi drive through the empty road. Pukul 5 pagi memang tak ada kereta lagi lah. Lagipun aku kena datang ke McDonald yang tepi highway ni, R&R ni, instead of yang nearby my house. Sebab McDonald tu rasanya dia pukul 6 baru buka, dia tak sediakan sahur lah. It's not a 24 hours punya McDonald. So kena datang sini lah. Tak jauh pun, only 5 minutes away lah daripada rumah. Actually aku dah tahu dah budak-budak ni datang McD kenapa. Sebab purposely they want that Happy Meals toy kan. No, bukan apa. Toy apa tu? Toy yang dia macam transformer. Tapi masa buka keluar robot. Sekejap lagi kita tengok apa yang dia orang nak sangat. They was aiming for that Happy Meals toys been like 1 week ago. Tak tahulah permainannya kan. Kita tengok sekejap lagi. Aku rasa McDonald's ni memang genius lah when it comes to marketing. Happy Meal is not about the meals pun sebenarnya. It's not about the burgers, but it's about the toy. Budak-budak ni beli Happy Meal just because of the toys obviously. This kid tak cakap dia nak ayam ke dia nak burger, but they mention they want Happy Meal. Branding dia kuat gila. McDonald's dia tak jual makanan lah semata-mata. Bagi aku dia jual experience, dia jual rutin, dia jual small excitement like toy apa yang dia jual hari ni. Contoh macam Happy Meals toys ni lah. Toy apa yang dia orang sediakan kali ni kan. I used to be a kid dulu, so obviously lah I'm also excited kan. Masa kecil dulu dapat mainan apa. Dah sampai dah. Apa toynya tengok. Dapat cium. Tengok, buka lah. Sampai bukannya dia orang aim for the food, dia orang aim for the toys. Tengok apa lagi dia boleh buat. Basically these toys adalah kios kat situ. Something like that pun boleh dijual. And the thing is the kids been waiting for that particular toys since a week ago. So bayangkan betapa excitednya dia orang for that little toys. Actually this is something yang smart did by the McDonald's. They target the kids and the kids tarik the parents. In the end the parents spend money. Okay, kita sahur sekejap. Aku baru realise sekarang ni dah tak ada quarter pounders. Okey, alhamdulillah dah kenyang. Sekarang ni habiskan air, kemudian kita gerak balik cepat-cepat. Takut jalan jam sekejap lagi. I think what McDonald did is something that we can learn, especially bila aku doing this studio punya business kan. I need to bear in mind that orang datang bukan sebab nak gambar. People came there, people went there for the vibe, dan people went there for a once a year raya moment, and that is what I'm trying to sell at the studio raya. Dah belum? Belum. Tengah duk makan, hidung boleh berdarah nampak. No.
Pelik, walaupun ni McD tepi highway, pagi ni ada kami je. It's okay lah, aku boleh recording tanpa rasa segan silu kan. Actually dia orang ni balik daripada KL siang tadi, sebabkan aku tengah shoot, so tak sempat lah nak record dia orang balik tadi. That's why lepas daripada shoot, tadi shoot pun habis tengah malam, akhirnya jumpa time sahur je lah. What? Okay, let's clean up. Okay, number tu letak balik kat kios. Thanks. Dan aku rasa vlog hari ni memang akan jadi pendek gila lah. Sebab just a short sahur trip. But I think okay lah, aku dapat rekam something kan. Okay, let's go back. Hai, cepat ni kan. 1, 2, 3. Tak ada lagu. Hari ini Ramadan ini kerana Allah Ta'ala. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.